Welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat korang pergi jalan-jalan lah. This is my Saturday vlog. Di mana aku nak restock makanan kucing. Makanan kucing aku nak beli yang 6 kilo ke 7 kilo, can't remember. And aku nak pergi perkenal ayam penyet Bukit Lancong. Jom. Kepada yang baru tulis channel, bolehlah korang like, share, follow, komen. And jom kita tengok vlog hari ni. Apa yang aku boleh kata summary untuk hari ni agak pack tau, agak pack. Sebab petang sekarang 4.30 Amar ada appointment untuk braces. So before anything lah, pagi tadi dah macam biasalah spring cleaning rumah. Dah selesai proses rumah. So kita move forward lah, nak pergi makan, nak settle few other things also lah. Itu yang first stop lagi, aku nak pergi beli makanan kucing. Top up sikit tengok apa yang ada. Mungkin wet food ke apa benda. And nak terus ke Bukit Lancong. Mungkin lepas tu kita nak pergi ke jalan-jalan Jepun. Tengoklah if we have time. Sebab sekarang ni pun agak suntuk, dah 12.30 ni. So we see how lah. Sampai dah. Kita punya favourite pet shop dekat BSP ni. Cari makanan. Kita selalu beli yang ni 7 kilo ni. 7 kilo bulu and kulit. Untuk pakai lama dah elok, sesuai. Ambil. Tu ambil. Cuba pasir banyak. Tapi pasir semua dah ada. Jom. Ni bayar jom. Dah settle. Okay, makanan kucing dah beli. Kita beli makanan manusia pula. Sampai dah. Ayam penyet Bukit Lancong. Lama tak makan sini. Masih macam biasa. Allah. Dia ada ayam kampung. Dia ada ayam biasa. Dan ikan. Tengok meja tu. Ini one of the must try. Masak lemak ubi. Meja dah dapat, jom kita order. Ayamnya? Ayam semua. Ambil dulu kita hari ni, kita tambah kemudian. So yang penyet 4 bang Betul. Ais kosong. Oh, ni tambah refill Dine in sahaja. Dah habis sama tu dia datang topak je. Oh, dia tambah kat sini Meja berapa tu mana memang? Meja yang kat situ. Nombor 4B. Okey. Baik, ya. Okey. Sini seingat aku kalau kata hari Jumaat dia tutup. Jumaat tutup. So kalau korang nak datang Jumaat, tak payah. Ada self service counter kalau kata nak kuah kari. Kalau masak lemak tu ada tambahan tadi apa RM2 ke tak silap. Tambah RM2 kalau masak lemak. Kalau ais kosong boleh ambil sendiri. Ayam penyet Bukit Lancong ni boleh dikategorikan sebagai legend lah. Dia yang tahu, dia tahu. Dan aku pun tahu ayam penyet ni daripada adik ipar aku, Aiman. Sebab sebelum ni dia duduk kat sini. Dia yang datang sini and introduce kat kita orang. And ever since that day, boleh kata kita orang ni macam regular ke selalu datang ke sini. If we have time, terlepas ke Putra Heights, masih dalam waktu operation, kita akan confirm akan singgah. Parking dia macam korang boleh tengok, boleh parking dekat tepi-tepi ni and tepi belah sana. And untuk dalam kedai, pada aku agak luas and puas hati. And orang ni kebanyakan yang datang ni semua regular customer. So ni hidden spot lah boleh kata. Okay, macam tadi dekat kaunter dia beritahu kalau kata sambal habis, untuk dine in sahaja boleh refill. Bawa korang punya sambal tu pergi ke kaunter untuk refill percuma. Tak ada masalah. Unlimited refill. And ini hanya untuk dine in. Sampai dah. Ni ayam penyet dia. Ayam penyet dia, sambal dia. Ni dia punya ulam-ulam dia. Dia ada timun, kobis, cok ubi ke? Cok ubi. Cok ubi. Macam biasa lah nasi. Nak sedap benda ni, dia kena bubur kicap. Bubur kicap macam ni.
Campur kicap. Oh, baru layan. Kicap. So, jom kita makan. Jom kita makan. So, ni aku punya set. Bahagian wing. Dah. Tadi aku dah campur dia punya apa tu? Dah campur dia punya kicap. Kalau macam kita makan kat sini, aku lah especially aku akan suka dia punya kicap lah. So ni first bite sambal dengan kicap. Oh, layan ni. Sekarang nasi. Kepedasan dia moderate lah. Ni sambal dengan timun. Satu set RM10. Satu set RM10. Dan memang daripada dulu sampai sekarang rasa dia sama lah. Ni yang payah jumpa. Ubi. Ulam ubi. Surprisingly kena lah. Ulam ubi ubah. So kalau hampa nak try, datang ke Putrahad, Bukit Lancong, cari ayam penyet, Bukit Lancong. Kira terbaik. Rugi tak try. Manusia pun dah makan, dah kenyang. Ayam penyet Bukit Lancong tu puas hati. Tapi aku rasa ayam pencin lah. Aku rasa lah. Sebab dia lihat lah. Tapi okey lah, dia dah rebus apa semua, boleh dia makan. And dia ada juga ayam dara. Tak silap, ayam dara pun ada. Ayam muda lah. Ayam kampung rasanya, ayam kampung. Ayam kampung. Ikan. Dia ada ikan keli kot. Ikan keli ni ikan kembung ke? Tu sebab kita jarang order benda tu. Tapi yang pernah kita orang order, keli. Keli ada. Lele. Lele ada. Dengan ayam lah macam tadi lah. So tadi kita order 4 set RM40. Tambah satu. Sebab satu lagi tak nak nasi, jadi RM49. So total of RM49, semua orang boleh makan. Okey lah. Portion pun okey. Sambal kita tak tambah sebab budak-budak ni tak makan sambal. So kita keep on makan yang sedia ada. Dan ulam-ulaman tu pun budak-budak ni tak makan. So aku dengan Wani yang makan. So boleh kata untuk RM50 for family sekali makan tu puas hati lah. Okay, so sekarang ni jom kita ke next destination. Aku nak pergi jalan-jalan Jepun. Change of plan. Rupanya jalan-jalan Jepun dekat USJ tu dah tutup atau relocate, aku tak tahu. Nasib baik tadi lepas makan tadi search lah. Tengok permanently close. So disebabkan sekali ada mau punya dental appointment, so tak jadi lah. So kita orang balik rumah. So aku nak wrap this vlog part 1. Vlog part 1 ni aku nak wrap. So nanti kita sambung vlog part 2 lah. So seperti biasa jangan lupa like, share, follow, komen. Tengok vlog part 2 pula. Amor nak pergi dentist, nak check, nak masang braces.